Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay, dah lama saya tak buat video. Um, Kesibukan yang amat sibuk. Dan hari tu pun mula-mula ada isu dengan mic, ada problem dengan mic. So lama mencari mic dan lepas tu dah ada mic, sibuk pula. Okay, saya nak buat review filem yang tengah hot sekarang dekat Pawagam, Blood Brothers. Sebenarnya saya dah tengok awal dia tu. Masa sehari ke 2 hari dia mula tayangan, saya dah tengok. Cuma tak sempat lagi nak buat review. Dan mungkin review ni dah terlambat lah. Dah ramai orang pun dah buat review kan. Tapi tak apalah. Saya just nak bercakap-cakap pasal filem ni. Pasal filem yang bagus macam ni jarang untuk kita boleh perkatakan kan. Tapi itulah lately ni movie Malaysia ni dah banyak peningkatan beberapa. Dan ada satu pengembangan yang baik jugalah. Jadi untuk Blood Brothers ni seperti ramai orang dah tahu, sebuah filem action yang gempak ah. Dah ramai cakap filem action yang uh, power, gempak, dibuat oleh rakyat Malaysia sendiri. Dan ada yang even kata filem action paling gempak dekat Malaysia yang pernah dibuat. Okey, sebenarnya filem action ni ada kategori kan. Saya boleh bersetuju dan tak bersetuju dengan statement tu lah. Sebab action ni ada banyak. Ada action yang ketenteraan, action fighting, action purba, action. Tapi kalau dalam kita bungkuskan dalam satu tajuk iaitu action pack, memang cerita ni saya setujulah kalau ini sebuah filem action pack yang terbagus saya rasa dalam Malaysia setakat ni. Um, Sebab action pack ni memang nama pun dah pack dengan action dan pacingnya dah tentulah laju. Action. Saya menonton tu malam sebenarnya dan selalu malam ni dah mengantuk sikit. Tapi cerita ni saya tak mengantuk dan saya tengok dengan family. Wife saya pun kalau dah malam-malam kadang-kadang dia tertidur menonton. Tapi yang ni kita orang semua jaga dengan freshnya menonton tanpa rasa ngantuk. So itu satu petanda yang bagus lah yang filem ni uh, tidak membosankan. Okey, dari sudut action, kita cerita pasal action dulu lah, pasal ni cerita action ya. Fighting sequence dia, walaupun okey itu nanti kita cerita dulu, ada benda yang mungkin boleh diimprove, tapi dia punya koreo dia memang gempak lah. Memang kalau dari sudut koreo saja mungkin saya boleh samakan dengan Hollywood. Hollywood macam cerita-cerita yang apa yang ada fighting sequence adalah Hollywood punya style lah, dengan camera work dia pun saya tengok memang ke arah itu. Dan tapi yang paling saya suka fighting scene dia adalah awal-awal tu, masa dia orang ni semua nak menjaga bos yang dilakukan oleh Ray tu, bos Sam tak silap saya, dah lama tengok dah lupa. Masa dekat kereta yang dia orang tengah jam tu, masa dia nak selamatkan bos tu, itu memang gempak. Terutama scene Shanas, scene gas yang dia pakai dua macam besi baton ke apa tu, cota besi tu, dia punya action tu yang dia pukul kiri kanan semua tu, oh itu memang padu tu. Dekat situ saya memang saya terkeluar mulut saya cakap, oh ini gempak kan. Macam oh gempak. Even wife saya pun cakap benda sama, dia pandang saya, dia tu, oh ini gempak ni kan. um, dan sudut action semua saya rasa dari awal sampai akhir saya tak ada komplain apa. Cuma satulah, camera work dia mungkin boleh bagi justice sikit lah dekat koreografi yang cantik tu. Pasal kadang-kadang dia terlalu banyak shot, tight shot atau um, even close up atau jarak dekat, laju kan dia, fast cut punya editing, pacing dia pop 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 laju. Kadang-kadang kita tak nampak kecantikan koreo tu secara menyeluruh, sebab penat diorang berlatih ni. Saya dengar diorang buat preparation untuk
benda tu je lama untuk menghafal koreo apa semua. Mungkin ada certain tak semualah, certain part tu kita bagi dia satu highlight sikit untuk rasakan dia punya fighting punya koreo tu yang gempak. Macam kalau kita tengok ambil contoh Ong Bak lah, kita tak adalah mengharap kehebatan macam Ong Bak tu kan, macam Ninja tu, tapi dia ada certain part tu dia highlight, dia bagi satu visual yang wow kan untuk fighting. So lakonan rata-rata semua okey, tak ada apa-apa yang nak di-complain. Dan untuk filem action pack pun saya rasa lakonan tak ada yang uh, atas sangat pun even, sebab ini bukan satu filem yang memerlukan perhatian sangat, walaupun ada scene-scene yang emotional yang memerlukan, tapi saya tengok direction filem ni dia tak ke arah tu. Part emosi tu dia orang tak ada nak tekankan sangat, sebab mungkin lah kalau cerita action kita fokus lebih kepada action lah, emotion. Sebab tu ada beberapa part yang action tu saya rasa dia setakat ada, dia tak terlalu rasa. Tapi it's okay, kenalah dengan genre dia. Dan tapi dalam ramai-ramai tu ada satu je performance atau lakonan yang saya uh, suka. Saya rasa dia outstanding, dia macam stand out dalam ramai-ramai tu. Even masa mula-mula tengok filem ni, saya rasa dengan visual yang dipaparkan, dengan gaya saya nampak Shahnaz dengan jambang dia semua, saya rasa Mamat ni akan jadi watak paling badass dalam filem ni. Tapi bila saya dah tonton, saya rasa pendapat saya tu boleh saya tukar dan saya ubah. Saya rasakan watak yang paling badass dalam filem ni adalah lakonan Shukri Yahya. So performance dia dalam ni memang lain macam lah. Pasal sebelum ni saya pun tak berapa banyak sangat tengok dia punya lakonan, sebab dia banyak lakon drama kan. Drama-drama pukul 7 macam tu. So tak berapa. Pernah tengok beberapa dan saya tahu okey macam tu lakonan dia. Tapi dekat sini dia boleh buat sesuatu yang lebih lah. Dan lakonan dia tu dia tak macam berlebih-lebihan tau, tapi dia dia sampai apa yang dia nak sampai. Dia cuba sampaikan tu. Dan watak-watak lain yang Syafiq Kyle macam biasa performance dia, saya rasa ada performance dia yang lebih baik daripada ni sebelum-sebelum ni, tapi masih performance yang baik. Macam watak lain Malik tu pun antara watak yang menyelah, saya rasa sebab perempuan ramai suka watak tu. Tapi lakonan dia pun okey, diportraykan pun dengan cool. Pablo okey, okey pada saya. Emilia pun okey. Dan satu watak yang saya sendiri kenal personally, Abang Syam, saya panggil dia Uncle Yazid. Watak dia saya rasa ada satu watak yang underrated lah, yang dia punya watak tu dia ada persona dia ada karisma dia sendiri, dan dia satu watak yang cool kan dalam cerita ni. Dia kalau kita bagi dia highlight lebih sikit, dia mungkin boleh lagi menyelah. Dan Abang Syam ni atau Uncle Yazid ni, dia ni kalau korang biasa tengok filem KL Gangster dulu pun dia dah ada. Dia jadi stunt, dia ada tim stunt dia sendiri. Dan untuk filem ni tak silap saya dia buat pyro punya stunt yang meletup-letup tu, tim dia saya rasa buat. Uncle Yazid ni atau Abang Syam ni, saya rasa dia dah boleh diangkat ke satu level yang lebih tinggi dalam bidang lakonan dengan watak-watak yang lebih penting. Selalu kita tengok watak jahat je, Wan Hanafi. Tak dinafikan dia memang bagus bawa watak-watak seumpama itu. Tapi kita boleh mungkin ada satu lagi orang baru, iaitu Uncle Yazid ni, untuk menduduki watak-watak macam tu kan. Memainkan watak-watak yang lebih penting. Okey, lupa nak cakap pasal satu watak lagi yang memang menjadi perbualan, iaitu Jaki. Watak Jaki ni dia satu watak yang penting, tapi dalam masa sama dia adalah comic relief untuk filem ni. Lalu comic relief orang kita biasa tengok orang ambil komedian macam Zizan kan. Tapi kali ini comic relief dia datang daripada seorang pelakon
aktor yang betul-betul aktor yang mampu melakonkan pelbagai watak, dan hasil dia kita nampak dia bersahaja, dia nampak effortless, tak nampak cuba buat lawak pun, tapi dia punya natural tu jadi kelakar. Dia mampu buat watak lawak tu dengan natural sekali. Dan memang terhibur lah dengan Jackie. Saya rasa Jackie ni deserve untuk spin off watak dia saja. Macam dulu Abang Long Fadil kan, dia ada spin off untuk cerita dia. Sebab apa saya rasa dia deserve benda tu? Pasal satu, watak dia menyelah, lakonan bagus dan orang ramai suka. Dekat situ dah ada selling point kan. Lepas tu profession dia tu pun best. Dia PI. Dia penyiasat persendirian. Dia dekat situ je kita boleh buat macam-macam cerita. Potential dia untuk jadi cerita yang best tu banyak sebab profession tu. Dan satu lagi Ray Dab Dab. Dekat sini uh, dia pun sesuatu, dia pun best. Kita boleh rasa lah dia punya aura boss yang annoying, yang boss yang macam mana lah korang tengok dalam tu lah, yang orang menyampah sebenarnya dengan dia ni. Even tone suara dia pun dia tukar untuk filem ni, dan dia boleh sustain benda tu sampai habis watak tu. Uh, Even Ray pun best lah untuk dalam cerita ni. Jadi saya rasa rata-rata memang cerita ni layak lah untuk orang semua terima dan dapat sambutan macam ni punya baik. Ada a few benda yang saya boleh petikaikan, tapi saya tak nak cerita lah sebab terlalu sikit, dan kita raikan kehebatan yang banyak ni dulu kan. Uh, filem banyak, Hollywood pun banyak aja, ada lag dia, ada flaw dia. So ya, dan kutipan pun bila dia orang ukur dari minggu ke minggu, dari masa ke masa, dia seiring dengan kutipan Mat Kilau dulu. Cuma Mat Kilau masih sikit lagi tinggi, sikit lagi tinggi. Kita tengok macam mana dia boleh pergi tak sampai ke 90 juta, 90 juta ke lebih. Susah nak mengulangi Mat Kilau tu punya kutipan tu sebenarnya, sebab yalah, tengoklah macam mana nanti. So itu saja. Saya sangat berpuas hati lah dengan filem ni. Okay, satu lagi, di hujung-hujung cerita ni, saya tak tahu disengajakan atau tak, tapi saya rasa dia macam hujung-hujung tu dia ada ala-ala homage kepada 90s atau 80s punya action film tau. Ada scene watak yang datang menyelamatkan keadaan. Scene tu dengan shot tu, masa dia keluar kereta, masa dia bawa senjata, itu saya terus teringat filem-filem 80s lah mostly. Filem-filem di mana hero-hero masa tu yang ala filem Komando, Arnold kan, filem-filem action zaman-zaman tu yang lebih straightforward, yang lebih macam itulah. Tapi tak tahulah itu sengaja oleh director atau tak. So kedua director ni syabas, dan saya berharap akan ada lagi gabungan anda, sebab gabungan anda ni nampaknya begitu menjadi. So ya, itu saja. Terima kasih kerana menonton Box Factory. Assalamualaikum. Cut.